Cikal tabah dan pengalaman susah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Amini Natasha binti Muhammad Darmizi. Berusia 11 tahun dan saya belajar di kelas 5C. Saya merupakan anak didik ST Kulim yang terletak di Pasir Putih Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 4270. Pada masa datang, saya sangat gemar membaca buku. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Bab kata panah. Merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang erti keazaman. Keazaman ialah semangat juang yang tidak mudah luntur, usaha gigih yang tidak mudah putus, impian yang digapai dengan ketabahan. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya dengan sukacitanya akan membicarakan sebuah buku yang sangat inspiratif yang pernah saya baca, berjudul Keazaman yang Bermakna. Terbitan Zushimaran, Siri Didikanmu. Novel ini diterbitkan pada tahun 2008, mengandungi sisipan kandungan 8 bab dan setebal 111 halaman. Buku ini penuh dengan motivasi, pengorbanan dan keazaman. Mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Reza yang begitu dikenali dalam kalangan kawan-kawan dan guru-gurunya kerana kenakalannya. Reza mengalami tekanan akibat desakan dan harapan yang tinggi daripada keluarga, iaitu ayahnya sendiri. Harapan seorang ayah yang ingin melihat anak-anaknya berjaya. Berkat dorongan dan nasihat daripada guru kelasnya telah mengubah sikap Reza untuk mengejar impian dan menunaikan harapan ayah dan ibunya. Malang tidak berbau. Akibat tekanan dan terlalu memaksa diri untuk belajar, Reza telah mengalami sakit kepala sehingga mengakibatkan dia terlibat dalam kemalangan sewaktu pulang dari sekolah. Kemalangan tersebut menyebabkan Reza tidak dapat berjalan dan duduk di kerusi roda. Walau bagaimanapun, Reza merupakan anak yang tabah dan mempunyai semangat yang tinggi, namun begitu sedar dengan keadaan dirinya. Selepas kemalangan tersebut, dia berazam untuk cemerlang dalam akademik. Buku ini memberi kesedaran dan keinsafan kepada saya. Kita beralih arah pula kepada bicara buku kita. Selepas keluar hospital, Reza dibawa ayah dan ibunya berehat di kampung Datuk. Reza melakukan ulang kaji bersungguh-sungguh dan berusaha gigih berlatih agar boleh berjalan sudah menggunakan kedua tongkat. Kemalangan tersebut menjadikan Reza lebih tabah dari ayahnya sendiri. Itulah kelebihan yang ada pada Reza. Cik Khairuddin, ayah Reza, juga seorang yang penyayang dan sedar semua kejadian ada hikmahnya. Ayah juga tahu bahawa Reza seorang anak yang tabah dan mempunyai motivasi tinggi selepas kejadian tersebut. Akhirnya, Reza berjaya dalam pelajaran dan dapat berjalan. Cerita ini banyak memberikan pengajaran kepada kita semua. Cikal, tabah dan pengalaman susah senang kehidupan banyak mematangkan seseorang. Ketabahan dan keazaman yang kuat akhirnya membuahkan kejayaan. Nilai keprihatinan ibu bapa dalam mencorakkan masa depan anak-anak dengan lebih baik merupakan tiket yang diterap dalam karya ini. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat mudah difahami, mudah dibawa ke mana-mana, serta penggunaan bahasa yang digunakan memudahkan saya untuk menghabiskan bacaan novel kanak-kanak ini. Setakat ini dahulu bicara buku dari saya. Moga-moga dapat menyentuh hati. Sekian, terima kasih.